Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Adakah anda bercita-cita menjadi seorang guru? Jadi guru bagaimana kalian impikan? Hari ini saya berasa sangat runjung untuk berkongsi anda semua tentang sebuah novel yang berkaya dapat dengan jiwa seorang pelajar sekolah yang disematkan dalam novel yang berjudul Impian Seorang Guru Disiplin. Sebelum kita menelusuri novel ini dengan lebih mendalam, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Damia Alisha Mita Abdul Rahman dan berusia 12 tahun. Saya merupakan adik didik SK pada Sebang yang terletak di Alor Gajah Melaka. Turut dikenali dengan nama SK. Kod sekolah saya ialah MBA 0020. Buku adalah sumber ilmu yang terbaik bagi siapa pun yang membacanya. Lebih banyak anda membaca, lebih banyak anda tahu. Lebih banyak anda belajar, lebih banyak tempat anda jelajah. Novel Impian Seorang Guru Disiplin ini sangat dekat dengan saya sebagai seorang murid. Murid dan guru berpisah tiada. Lihatlah pada muka hadapan novel ini. Sangat menarik, bukan? Visual kulit novel ini sangat menarik perhatian saya. Malah tajuknya juga membuatkan saya tidak sabar-sabar untuk membacanya. Orang haji dari Jeddah, buah kurma berlambak-lambak. Pekerjaan guru bukanlah mudah, bagaikan kerja menolak ombak. Novel Terbitah Pustaka Nurani ini ialah sebuah novel pada siri novel Hasrat Cita-Citaku. Novel yang ditulis dengan 148 muka surat, terbahagi kepada 14 bab, ditulis oleh nukilan Syekh Mahazir, iaitu nama pena Syekh Mahazir bin Syekh Ibrahim. Ayo, marilah bersama saya kita hayati dan amati novel ini dengan lebih mendalam. Novel Impian Seorang Guru Disiplin ini mengisahkan tentang sebuah pelajar yang berdepan dengan masalah konflik akibat dalam kurang perhatian ibu bapanya. Pada awalnya, Nizam seorang anak yang baik, taat pada ibu bapa dan rajin belajar. Adik-adiknya iaitu Almaya, Nurul dan Amani juga sangat menyayanginya. Abangnya yang menuntut di London lebih diberi tumpuan. Perasaan marah dan cemburu menumbur dalam hati Nizam. Tak kala ibu bapanya pula selalu memuji dan menjadikan abangnya sebagai contoh yang tauladan. Sementara bapanya pula sering keluar negara atas urusan perniagaan. Pernah suatu hari, bapanya keluar negara ditemani oleh ibunya atas urusan kerja. Pada waktu itu, Mak Ngah Jamila yang menguruskan mereka adik-beradik sepanjang ketiadaan ibu bapanya. Pemandu peribadi Encik Baik pula menghantar dan mengambil mereka pulang sekolah. Ketika itu, Nizam telah membawa beberapa orang rakan lelaki dan perempuan. Dia mengajak mereka masuk ke dalam biliknya. Tanpa disedari Nizam, ibu bapanya telah pulang. Alangkah terkejut Nizam apabila bapanya membuka pintu dalam keadaan mereka sedang menghisap rokok. Melihat keadaan itu, bapanya lantas menampar wajahnya kerana terlalu marah. Nizam berasa amat malu kerana diperlakukan sedemikian di hadapan rakan-rakannya. Nizam mula marah dan mendendam terhadap ayahnya. Sejak kejadian itu, Nizam mula merasa terpinggir. Nizam berubah sikap, mula pun tersekolah, bergaul dengan pelajar-pelajar nakal dan pulang lewat. Dia juga sering dihadapkan guru disiplin kerana masalah disiplinnya hinggalah dia dibuang sekolah. Dia mula memusuhi Cikgu Fahmi kerana terlalu benci dengan tindakan guru tersebut. Kemuncak pemberontakannya berlaku apabila dia memunggut Cikgu Fahmi dan mengarahkan rakan-rakannya untuk memecahkan cermin tingkap rumah guru tersebut. Akibat tindakannya, akhirnya Nizam ditahan oleh pihak polis. Nizam menyesal menyadari kesalahannya kerana telah menyusahkan ibu bapa gurunya dan terutamanya Cikgu Fahmi. Dengan tekad, Nizam berazam untuk menjadi seorang guru yang berdisiplin untuk membentuk murid yang berdisiplin. Terdapat banyak pengajaran di dalam kehidupan seharian di dalam Impian Seorang Guru Disiplin ini. Hidup yang dalam era yang semakin mencabar bukanlah satu tiket yang alpa bagi ibu bapa mendidik tentang tanggungjawab anak-anak. Justru novel ini menitik beratkan tentang keperhatian ibu bapa dalam corang masa depan anak-anak. Anak-anak akan mengikut didikan ibu bapa sejak kecil lagi. Ibu bapa yang menentukan masa depan mereka.
bila keperhatian juga perlu dilakukan oleh ibu bapa. Sekian, terima kasih.